Mana masa tu? Apa khabar? Apa khabar semua? Tak, Ira duduk sendiri. Tapi selalu je balik. Sebab rumah pun dekat je. Kan minum air mahal ni tu cakap korang beli air mahal. Lain tu. Air mahal tu dia beli. Berapa? 10 baht. 110 baht. Maknanya? 105. RM14, RM15. Tak ada air mineral biasa. Aku cari tak ada. Kalau ada 7 dalam Gila air. dalam ni tak ada. Ni RM15 guys. Gila. Aku lambat lagi nak beli air ni. Salam dari Sarawak. Halo. Waalaikumsalam. Macam mana nak cakap Sarawak? Kamek kita. Kamek kita. Kami sayang kita. Suka tengok macam tu je tu. Ramai benci wak. Datang Singapura. Mahalnya Singapura. Nantilah nanti Ya, hari tu datang lah. Hari tu datang sekejap. Tapi kerja. Datang sehari je. Tu Kamek sayang kita juga. Bila Ira nak kahwin lagi? Mungkin sekarang ni Ira 31. Mungkin umur 35 macam tu kot. Baru fikir. Belum lah, belum cancel gym. Tahu-tahu dah kena didak. Dah cancel tu. Esok Alia ada tak kat gym? Esok hari apa? Esok hari apa? Hari apa Alia ada kat gym? Esok ada. Esok kalau larat lah. Kalau tak esok, kalau aku nak balik ni rumah. Kan nak balik esok. Isnin lah, Isnin. Okey, Isnin kita datang. Ira memang suka naik bas. Dia memang suka naik bas. Bila Ira naik bas? Ada hari tu adalah naik bas kat flight. Adalah. Pakai limit apa? Ira dah tunjuk tadi. Pernah lah nak tunjuk banyak kali. Ni guys. Mardali cream. Kod lah 19. Have a blush. Waalaikumsalam. Aku tengok awak time awak cakap. Latu. Salam dari Meru Club. Wow, orang Meru. Dekatlah dengan kita. Ira pakai perfume apa? Perfume tu korang nak tanya. Boleh bau ke daripada skrin? Okay, Isnin kita datang. Alia. Okay, Isnin. Semoga Ira selamat sampai rumah, insyaAllah. Susah tak proses nak kahwin kat Thailand? Senang je. Betul ke Ira dah rujuk ke sana? Kalau dah rujuk aku tak ada kat sini guys. Simple. Okay, betul tak? Kalau dah rujuk, Ira tak ada kat sini. Semoga dipermudahkan segalanya buat Ira. Amin. Boleh bau-bau soft dan sweet. Perfume apa tu? Tu ada tudung.
Serius lah guys. Ini pun minta tutorial ke? Batu Gajah Perak. Oh, ada orang Perak. Hai. Waalaikumsalam. Nak pergi mana? Nak pergi balik ah? Flight delay lah. Amin amin ya rabbal alamin. Wangilah Ira. Okay, Ira sebenarnya lah kan, Ira ni susah sikit tau pasal perfume. Susah sikit nak tukar lain. So hari tu Ira berhentilah dekat ni Osman Lee Outlet. So Ira minta dia bawa-bawa usapkan. Boleh lah. Ni Ira tengah pakai ni sekarang. Ni Ira beli kat kedai tau, bukan beli online. Beli kat kedai. Ini Surya. Ini yang Ira tengah pakai sekarang. Okay, tak boleh tunjuk lama. Dalam ini berapa ml lah ni? 65 ml je. Mahal sikit lah. Tu pun Ira berat juga nak spend, tapi tak apalah sebab nak perfume tahan lama sikit. Brand ni tahan lama guys. Dia melekat tu lama sikit lah. Osman Lee Outlet.